Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini antara bahagian yang ni bahagian asas lah, bahagian asas. Jarang saya sentuh bahagian ni. Iaitu bahagian entry ataupun order lah. Order ataupun entry yang paling senang adalah entry market. Cuma entry market ni memerlukan kejituan dan ketepatan dan kesharp entryan anda lah. Maksud dia, kita menunggu pada price tertentu dan kita membuat order lah. Kita membuat order kalau contoh harga kita menjangkakan dia nak naik, dia nak turun lah, dekat dengan kita punya nak turun. Jadi kita perlu membuat order ataupun membeli kontrak jualan. Maksud dia kita akan klik button sell dan kena pilih jenis order tu, order market ataupun order limit. Kalau macam ni buat belian terus maksud dia kita membeli kontrak jualan, kita tekan sell. Jadi maklumat kita bila kita tekan sell, macam mana kita nak tahu kita dah beli kontrak jualan? Dekat dalam platform tu akan tulis -1, menunjukkan satu lot dan price pada price tertentu. Contoh 4540 -1 4540. Maksudnya satu lot pada harga 4540. Ni contoh satu lot negatif ni maksud dia kita membeli kontrak jualan. Okey, ni kita membeli kontrak jualan Lepas tu harga pun dah turun. Harga pun dah turun, kita pun nampak okey, yang ni dah banyak dah profit aku ni. Contoh 4540, kita pun kata aku macam nak jual lah ni, dah 20 tik ni, 20 okey, 4514, 26 tik. Kemudian dia sampai level 4514 ni, kita nak menjual kontrak yang sedang kita pegang ni, sebab -1 ni kita lepas kita tadi kita membeli kontrak jualan, sekarang ni kita nak jual kontrak jualan dengan cara kita akan tekan dia punya sebaliknya lah. Kita tekan tadi kita masuk, kita tekan sell, nak keluar kita tekan buy. Kemudian harga sampai tang sini kita pun klik buy, pap. Okey, kemudian kita nak refer kita punya salah. Kita nak refer kita punya position ada ke tak lagi. Okey, mungkin dekat dalam position kita dia akan tulis kosong. Kosong ni maksud dia tak ada lot lah. Tadi ada satu lot tu negatif, maksud dia kita membeli kontrak jualan. Sell lah, kita sell dulu ataupun ialah istilah short lah. Jadi market order ni senang kita masuk. Contohlah kalau kita masuk, kita buy. Sekejap kita bagi contoh buy pula. Okey, kita masuk, kita buy. Contoh kita buy dekat kat mana? Kita buy dekat sini lah. Pada kita tera 496. Satu lot 4496. Okey, jadi mungkin dalam platform dia akan tulis 1 ataupun dia tulis plus 1. Maksud dia kita membeli kontrak belian tadi, kita membeli kontrak belian. Maksud dia kita dari sudut entry order kita hit buy market lah. Jadi mungkin dia punya dalam platform kita, sebab setiap platform tak sama dia tunjuk ada yang tunjuk tambah, ada yang tak tunjuk tambah tapi dia tak ada tolak maksud dia tambah lah. Macam contoh dia si platform GTS jap. GTS ada ke tak ada? Tapi lebih kurang lah tak ada kalau tak ada tambah tu tapi tak ada tolak, maksud dia long lah, maksud dia kita mengandaikan harga nak naik. Macam tu juga kalau kita dah buy 4496, kemudian kita dah nampak profit kita dah terlalu banyak dah. Profit kita dah terlalu banyak dah sampai ni lah 30 tik ni lah, sampai kat sini Kemudian kita nak ambil profit, kita hit button sell market. Biasanya default setting lah kalau dalam apps lah, dia akan tulis limit lah. Dia akan tulis limit sini. Maksud dia kita kena tukar dulu ke market untuk kita close terus. Okey. Selepas ni saya akan tunjukkan apa benda itu limit. Sekejap. Okey. Ni entry ataupun order secara limit. Limit ni maksud dia kita ada sasaran untuk kita memasuki pasaran
kita ada sasaran untuk kita masuk ke dalam pasaran pada price yang tertentu. Contoh default punya setting akan tunjuk limit lah, akan tunjuk limit order lah. Limit order ni maksud dia, contoh kita nak buy pada level 4505, contoh 4505 ni kita nak buy tahun sini ni kita nak buy tahun situ. Waktu tu harga ada tahun sini. Harga ada tahun sini. Harga ada tahun sini. Kita jangka lah, aku nak buy pada level 4505 tapi harga ada 4513. Jadi macam mana kita nak order untuk price yang 4505. Jadi kita kena pilih buy limit. Syarat buy limit, harga mesti ada dekat atas. Dan buy limit ni, sebelah buy limit ni biasanya akan ada ruang kosong untuk kita nak letak price lah. Jadi kita kena isi tempat ruang kosong tu pada level 4505, ataupun ada tempat yang kita kena letak price dia tu. Kita nak order, ni kira queue order lah. Kemudian harga pun turun. Harga turun, bila dia kena je tempat yang kita order ni, order tu akan execute lah. Maksud dia kita telah membeli lah price pada level ni apa ni, 4505. 4505. Jadi tadi kita buy kemudian harga pun dah bergerak. Kemudian kita dah ada order dalam ni. Kita dah ada position dalam ni, iaitu 4505. Kemudian contohlah kalau kita nak menjual dengan cara bukan market lah. Market ni maksudnya kita nak jual pada waktu dan ketika tu. Kalau kita nak set jualan pada maksudnya harga tak sampai lagi, kita target harga boleh sampai kot. Harga boleh sampai kot pada level ni kan. Harga boleh sampai kot pada level ni. Jadi macam mana kita nak set kita punya jualan? Macam mana kita nak buat order jualan? Kita kena set ni nampak ya. Saya pun pening lah. Tadi kita buy limit, kita kena set sell stop sell stop limit ke sell limit sebab kalau kita ambil sell limit, harga tak sampai lagi, kemungkinan akan execute order terus. Inilah, pilih sell stop limit ataupun sell stop. Tadi kita buy limit. Sebab kalau sell limit ni dia terbalik daripada buy limit ni lah. Dia dah pening dah. Ni yang dia pening sikit ni. Cerita dia gini macam ni. Limit tu maksud dia level. Limit tu level mana yang kita nak order. Syarat dia harga mesti ada kat atas untuk buy limit lah. Kalau macam sell limit pula, harga mesti ada dekat bawah. Harga ada kat bawah ni, kita nak sell kat sini, baru boleh buat sell limit. Kalau kita buat sell limit harga daripada bawah, harga ada kat atas, sell limit kita kat bawah ni, maksudnya kita akan order masuk terus. Maksudnya sell limit ni bukan, sell limit ni buy limit harga kena ada kat atas baru dia kena, sell limit harga kena ada kat bawah nak pergi ke atas baru dia kena. Kalau sell stop limit ni maksud dia ada dua level lah. Satu, dia akan harga berhenti dulu, kemudian level limit dia tu berapa. Dah pening dah. Tapi cerita dia paling senang guna ni. Cuma yang ni kita nak guna selalunya untuk kefahaman kalau kita nak buat trailing, kita nak buat stop loss. Contoh kita masuk buy 4505 kita dah buy limit lah ataupun buy market lah. Tak kira lah kita buy order, kita buy limit ke buy market . Kalau buy limit ni maksud dia kita queue lah, harga sampai sini masuk order kita pun ada kat dalam. Jadi kita pun nampak ada harapan untuk naik atas ni. Jadi kita pun pasang lah kita punya stop loss. Kita nampak stop loss kita yang paling sesuai, kita letak stop loss pada level ni. Ni kita nak buat trailing nak buat trailing ni sebab tadi kita buy
kita mesti menggunakan sell lah, sell. Okey. Harga ada ke atas, kita nak sell, kita kena buat sell stop, bukan sell limit. Kalau sell limit dia akan dapat terus. Kita kena pilih sell stop ataupun sell stop limit. Dekat sini sell stop limit. Jadi harga sell stop limit dia, harga selagi tak sampai ke bawah ni, kita punya position ni masih akan ada lagi lah. Ada lagi lah. Maksud dia harga akan turun naik kat kawasan sini. Selagi dia tak sampai, dia akan naik. Dan bila kita buat sell stop limit ataupun sell stop ni, kita kena trade. Kita dia, kalau kita buat trailing, kita kena pindah-pindahkan dia. Kita kena drag dia ataupun kita kena ubah. Amen ke edit ke? Kalau edit kita faham. Kalau dalam istilah blog, kalau dalam istilah platform tu ada amen, AMEND. Amen tu mungkinlah kita edit. Kita edit dia punya level stop loss ni. Mula-mula kita punya stop loss tak sini, kemudian kita nampak macam macam nak naik nanti, tapi nanti turun banyak pula, aku punya profit dah banyak dah ni. Kemudian kita nampak dia ada tang sini, kita pun buat edit kita punya stop loss yang asal daripada sini kepada sini. Maksudnya kita naikkan dia lah. Kita naikkan dia. Tadi kita buat sell stop ataupun sell stop limit. Untuk SL, untuk SL, untuk position buy. Kalau macam position sell, kena ni lah cerita dia. Benda ni susah nak faham selain kita apply ataupun kita praktis. Selain kita yang tu. Sebab kalau mengikut kepada kefahaman je, paling senang ni. Entry, order, market. Market ni maksud dia pada waktu dan ketika kita klik buy, kita dapat terus harga market. Kalau kita pakai yang order limit, maksudnya kita nak queue, kita nak pilih, aku nak pilih price mana untuk aku masuk dalam pasaran, ataupun aku nak pilih price mana untuk aku jadikan SL. Maksudnya yang ni kita order untuk price yang akan datang, yang tak datang lagi lah. Ataupun kalau contoh dulu saya terkena harga ada tang bawah ni, harga tang bawah ni aku nak buy tang atas sikit. Tang atas sikit ni lah, kita ambil ni, aku nak buy tang atas sikit 4509. Kita tekan buy limit, kita pun set lah 4509 ni. Buy limit ni kena set nombor dia 4509. Kita hit je harga semasa tang sini dia tak naik lagi. Kita hit je buy limit, kita akan dapat terus harga ni. Macam kita entry market. Sebab buy limit ni maksud dia, aku nak limit aku atas ni, tapi harga dekat bawah. Maksud dia, kalau harga kat bawah, dia makan terus lah. Sebab limit maksimum dia tahu sini. Limit ni kira maksimum lah. Maksud dia akan dapat order terus. Sebab tu buy limit lah. Buy limit ni, kalau harga kita set kat atas ni 4509, tapi harga dekat bawah, tapi kita nak betul-betul 4509, kena buat buy stop ataupun buy stop limit. Barulah harga datang ke atas, baru dia execute. Kalau kita buat buy limit terus, akan dapat order terus, masuk order terus. Tak kata aduh, aku masuk order waktu resistant ke apa, tergarut dah. Sebab tu kita ada buy stop limit. Jadi panjang tu tau. Cerita dia ada dua je, market order dengan limit order. Limit untuk queue, market untuk jalan terus. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang pula kan. Untuk nak register TradingView, saya sediakan link dekat bawah. Link tu untuk apa link tu dia lebih kepada step by step. Saya sediakan PDF step by step macam mana nak register trading. Sebab TradingView ni tidak memang salah satu cara untuk pembelajaran. Saya sediakan link. Link tu akan akses terus ke saya punya PDF tu lah. Boleh download terus. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.